Padah kau beli motor second hand tanpa ketahui kondisi sebenar enjin. Abang ni Y15 datang dalam keadaan baru beli motor second hand lebih kurang 2 tahun lepas. Dia pun pakai macam biasa, motor boleh jalan? Boleh. Akan tetapi ada masalah yang kena overhaul. Bunyi je sangat tak selesa. Lepas tu bunyi tepet sangat kuat. Jadi abang ni pun datang. Nik, tolong cekkan apa masalah, nak kena top set ke kena overhaul. Kita pun buka. Kenapa aku cakap padah guys? Yang pertama, bila kita buka head, yang ni head lama ini barang yang dah siap. Bila kita buka, pertama sekali yang kita jumpa, obvious, camshaft dia sudah racing punya ESR 1. Salah tak? Tak salah. Yang salah adalah bila kita tak tahu kesan terhadap pembawakan kita. Satu ni makan, ada penyek. Ini okey. Satu lagi sini tajam. Ni, nampak? Bila kita buka, tengok kesan gam. Penuh. Nampak tak kebuk pembakaran ni guys? Yang ini dah dibuka. Ni aku masukkan yang standard gambar. Kesan dia, kebuk pembakaran ni makin besar. Kesan dia bila besar, tapi memakaikan piston standard, motor jadi lost power. Sebab tu, korang motor boleh bawa tapi still tak puas hati. Kenapa motor tak pergi? Slow. Hanya disebabkan dah korek sahaja dengan pasang piston yang standard. Seterusnya, tak payah cakap lah kesan dia terhadap skru net pad. Boleh tengok macam mana tebalnya makannya. Padah hanya membeli motor second tanpa cek kondisi enjin. Mari sini. Nampak tak kesan potong ni guys? Kalau nampak cuba angguk. Ini disebabkan dia nak ikat nut dekat balancer yang sebelum ni, tapi tak ketat disebabkan trip dia dah makan. Apa dia buat? Bila dah masuk nut, dia welding sekali. Kesan bila welding, balancer memang ketat, tapi dia jalan sengit. Kesannya dia makan sekali dengan primary mangkuk clutch, tak rata. Sebab tu bunyi bising. Pengajarannya, beli motor second hand berpada-pada. Semoga jadi manfaat. Jumpa anda lagi di Nik Motorsport, pusat servis standard kilang anda. Bye-bye.